Ramadan 2025. Edisi masak kita di ICAT bersama-sama dengan staf Pekati Tourism dan Hospitality. Terima kasih. Staf sentiasa beri sokongan kepada saya dalam part-part masak-masak ni dengan menyediakan segala bahan-bahannya. Jadi kredit diberikan kepada mereka. Dan hari ini kita masak dua jenis lauk yang kegemaran saya dari sejak kecil, iaitu daging salai dengan belimbing dan juga sardin masak lemak dengan kentang dan tomato. Jadi ramai yang belum pernah makan sardin masak lemak dan kentang dan tomato. Saya rasa saya lebih suka sardin tu daripada lauk-lauk yang lain. Kalau saya jumpa sardin masak lemak tu, saya rasa memang menyelerakan. Jadi di sini sardin itu bukan hanya makanan orang yang berada, tapi golongan-golongan yang kurang berada pun mampu masak sardin masak lemak. Kalau daging dia kata, oh asyik-asyik daging tidak mampu, tapi saya ada menyediakan menu tambahan bagi orang-orang yang menganggap masakan kita adalah masakan khas. Jadi bahan-bahannya melihat di sini seperti biasa, daging salai telah disalai oleh Omar, okey. Belimbing yang telah diiris oleh geng-geng FTH, serai yang saya telah tubuh sendiri tadi, dan juga cili padinya, bawang putihnya, bawang merahnya, kunyit yang telah di blend, okey, sardin cap ayam. Jadi saya suka sardin cap ayam ni kerana dia keras. Tapi dia masak dia takkan hancur. Kalau sardin lain mesti mungkin dia hancur. Jadi antara sardin yang bagus hari ini adalah sardin yang keras yang tidak akan hancur. Dan ada tomato dan juga bacon. Jadi dalam masakan ini sebenarnya ada dua cara. Satu, kita boleh tumis. Satu, kita boleh masak terus. So, saya ambil kaedah menumisnya. Kenapa? Kerana saya nak aroma dia. Aroma cili, kunyit, serai naik, baru dia nampak ke negeri sembilan. Kita mulakan dengan menumis bahan-bahan tumis. Bawang-bawang, halia dan kunyit. Seterusnya, masukkan serai dan daun limau purut. Balik ya, pasal guru-guru kat negeri mengajar saya ya. Masterclass. Masukkan daging salai. Melekat. Daging dia melekat sikit, dia masuk freezer ni kan? Ada. Tu dia melekat. Dia ada bau. Kita tengah puasa. Sabar. Acara untuk setahun hanya sekali. Kita dapat naga chef, prof, datuk, doktor. Masak. Menyamun. Menyamun bukan. Senang lah. Ingat macam angkat berapa, dumbbell berapa. Dia kena jangan pandang rendah ni, dia orang ikut senang macam dia. Jangan pandang rendah. Masukkan santan. Kau ni lembut dah? Lembut. Beli belakang Pinang kot? Rasa minyak. Ya, bentuklah. Dan langsunglah beli nakal dia. Masukkan kentang. Wah, kunyit ni bagus lah kunyit. Tengok tangan Nova, bro. Ha? Tangan orang tak pilih tu. Ya, bagus kunyit dia. Boleh tengok. Mak tengok kamu, apa dah? Mak saya tengok happy ni. Oh ya.
Kalau bau masak saya tak best. Dah duduk sejam 2 jam ni baru dia agak terasa. Ulang langkah yang sama untuk menu kedua. Nak prepare. Nak cuci prepare daripada kupas bawang. Jangan tak tukar. Bawang-bawang, halia dan kunyit. Seterusnya, masukkan serai dan daun limau purut. Masukkan kentang. Tadi ni tak banyak. Tadi last. Tadi hancur. Boleh hancur ah. Masukkan santan. Lembut ke kentang. Ya. Sekarang, giliran belimbing buluh pula. Dia memang nak kita masak tak warna. Nampak dia macam ni. Akhir sekali untuk menu pertama, kita bubur daun kunyit. Okey, kacau. Ini tak kita tadi. Tapi lemak. Siap ke? Dia nak ambil gambar Allah. Oh, jadi. I got the power, the power, 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 the power, the power, power. Setelah kita tambah kentang, dia kentang dia dah nak lembut, kita hubung sardin supaya sardin ni tak hancur ya. Satu persoalan orang tanya saya, Prof kata dia, perlu tak tambah tomato bersama? Soalan kan. So kita ambil sikit tomato ni juga, okey? Jangan banyak, sikit tomato. Okey? Jangan banyak, sikit tomato bubuk bersama kuah tadi. Jangan banyak. Okey, tak cukup. Ini sedap kan? Ini sedap. Nak sama saya. Ini sedap kan? Ini sama. Ini sedap. Ini lebih sedap pada ni. Jangan cakap orang ni. Itu tetes betul. Ini yang menambahkan keharuman dia. Daun kunyit ya. Dalam masakan Negeri Sembilan, dalam masakan lemak mesti ada daun kunyit. Dia ada kunyit hidup dan juga daun kunyit. Yang tak ada hanya bunga kunyit. Yang tak ada lelaki kunyit. Lelaki kunyit. Okey, bagi komen sikit. Muat, bagi komen apa rasa? Bagi komen lah, kau tak puasa. Okey. Yang ini cukup rasa Prof. Sedap Prof. Rasa lemak tu ada. Apa lagi Prof? Apa dia punya you rasa? Rasa dia? Aku rasa Prof. Lepas tu kentang dah lembut, daging pun lembut. Sedap tak sedap? Sedap Prof. Sedap. Boleh jual. Boleh jual. Pergi jauh. Boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Yang ini sardin ni? Sardin ni pun first time try. Okey, first time try. First time try. Cukup rasa lemak cun dengan tomatonya semua. Apa? Perfect dish untuk buka puasa. Okey. Emily? Saya prefer daging salad. Dia pernah berdua salah. Okey. Sebab dia? Lemak dia cun. Lepas tu daging lembut. Kentang sedap. Sedap. Nah, tadi nak makan? Tadi dah makan tapi saya still prefer daging. Okey. Apa pendapat dia dalam sini? Pernah makan sebelum ni? Tak pernah. First time makan. First time. Okey, thank you. So kita ambil gambar lah. Malah sini. Yes, awesome. Thank you, Mas Edi. Bro, dah boleh letakkan tak? Boleh. Dia rasa lah sedap pada you lah. Okey, sekarang bagi lain. Buat sikit-sikit. Tapi raya ni penmasnya adalah dia raya. Okey, jangan masih dengan dia. Siapa nak tambah lagi? Jangan. Saya rasa lah. Saya tunggu berkicau. Saya makan. Okey. So dia take time to meresap garam ni tu kejap. Weh, bahasa ni. Dah. Dah.